Dari mana Siti tadi? Tak ada, Siti tadi mau cari padi, saya dah. Dah, Siti dia mengata sesuatu kau dah. Cari itu apa tadi? Mencari tu hubungan awak kau dah. Kayaknya ada orang yang mengadu hubungan awak kau dah. Saya yang mengaduan tu. Mungkin murid-murid tabak Mada. Dari pandangan keluarga Siti ke keluarga Uda tuh buruk di mata keluarga Siti. Kayaknya hubungan awakku sampai psikosis lah dah. Soalnya keluarga Uda tuh buruk di mata Siti, di mata keluarga Siti. Itu Siti tak ya? Siti. Turui tu. Tu bah Leti, buat ambil saya jalan pintas saya. Udahlah sayang mana ke Siti. Iya udah, Siti sayang juga kau Uda. Siti mau ikut kata-kata Uda sih. Hei! Mana kalian berdua-dua sekolah? Hah? Siti! Labak kecan! Jangan jumpa jago! Berdua-dua lagi ni! Ini Siti pulang jawab. Saipul, besok pergi ke rumah aku. Sobok sama mak sama datuk-datuk yang lain. Jadi aku. Ayo Siti, pulang lagi Siti. Jadi, minyak mamak, budak wako, orang semando sadonyo, awak kini ko di kumpulan untuk membahas CCT. Ada permasalahan dari anak angku Kurajan yang berhubungan dengan si Saipul yang lawit sati rantau batuah yang tidak tahu peraturan di kampung wako, yang mempunyai ayah sinamoi si Zainal yang pai nampak muka, pulang nampak pungguang, yang ayahnya pai di kampung awak kini ko tanpa meninggalkan jejak. Lah sampai dari Datuk Selayan. Ba pendapat Datuk Selayan? Dah sampai Datuk Marajo. Kok ia macam itu, tak bisa Saipul tinggal di kampung awak tu. Kampung awak ko terjaga turun-temurun. Bajet sumando sadonyo. Yo, dan dari kami mainkan nenek mamak saya. Kami yalah. Yo kami mau ikut nenek mamak senyo. Yo kani? Iya. Dia awak nak do. Tapi yang awak ingat cik, ayahnya merupakan orang yang babudi bayak dan elok laku. Dan yang perlu awak ingat bana ko, sipai anak jo sipai ayah nak mungkin sama. Awak setuju sama Datuk Puak yang ayahnya ko orang yang baik dan elok laku nak baik tu ni. Jom ku kerajaan, nenek mamak, budak bako, orang semando sadonyo. Ikutlah Saipul yang awak kecian tu, yang lawit sati rantau batuah, yang tidak tahu peraturan di kampung awak ko. Inyo mendakian anak kita bersama, yang si Saipul ko ayahnya si Zainal yang pai melampauan muka, pulang melampauan punggung, yang ayahnya meninggal kampung awak ko tanpa jejak. Balah sampai dek Datuk Selayang. Sampai tu Marajo. Lah sampai dek Datuk Selayang. Ba dek Datuk Empon. Dia awak mungkin si Zainal jo si Saipul ko punya akhlak yang baik budi dan elok laku. Tapi mungkin di kampung awak ko punya adat istiadat dan tata krama. Berarti awak nak bisa menelpon Pak. Tak bisa. Jadi sesuai jo yang kata nenek mama, datuk-datuk semua orang semando tadi, Saipul memang tak bisa diterima di kampung ko atau dakik sama CCT. Soalnya dengan adat istiadat awak di siko. Mila, Jamila, bawa Siti tu kemari. Jadi, aku mohon maaf, si Saipul emang harus pergi dari kampung. Jumpa, awak pun tak bisa mengelak engku. Terima kasih atas segala ilmu yang ku awak manfaatkan untuk hidupanku. Aku terima kasih banyak loh telah jadi murid aku. Kini Saipul terus pergi sih dari kampung. Terima kasih.
Udah, jangan tinggal Siti udah. Atau lo di Siti dulu. Tenang Siti, kalau berjodoh awak akan bersolek. Tapi kalau nak berjodoh, lelok Siti juga deh. Ya udah. Ya apa ya deh.